tarikh melihat anak bulan Ramadan untuk menetapkan tarikh permulaan puasa bagi umat Islam di negara ini adalah pada 10 Mac. Semua gembira tak terkata. Sucikan hati kita, bersihkan jiwa kita. Syawal dinanti dah tiba. Di kota, di desa, sama saja. Semua beraya tak terkira. Menyinar seluruh buana. Manis-manis lebaran, Tunjuk kasih sesama manusia. manis-manis lebaran, Madu rindu seteguh bersama. manis-manis lebaran, Salam kasih mohon kemaafan. manis-manis lebaran. Pesan rindu orang di rantauan. Pada yang tua jangan lupa, pada yang kurang jangan sisihkan. Hari mulia, hari bahagia, saling memohon kemaafan. Lupakan sengketa, kita sesama insan. Lebaran mulia, sambut penuh kesyukuran. Manis-manis lebaran, Tunjuk kasih sesama manusia. manis-manis lebaran, Madu rindu seteguh bersama. manis-manis lebaran, Salam kasih mohon kemaafan. manis-manis lebaran. Pesan rindu orang di rantauan. Pada yang tua jangan lupa, pada yang kurang jangan sisihkan. Hari mulia, hari bahagia, saling memohon kemaafan. Lupakan sengketa, kita sesama insan. Lebaran mulia, sambut penuh kesyukuran. Pada yang tua jangan lupa, pada yang kurang jangan sisihkan. Hari mulia, hari bahagia, saling memohon kemaafan. Lupakan sengketa, kita sesama insan. Lebaran mulia, sambut penuh kesyukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Syabaruddin bin Awang, Guru Besar SK Jeransang, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh umat muslimin di seluruh dunia, khususnya warga SK Jeransang. Semoga Hari Raya pada tahun ini dapat mengadakan hubungan silaturahim, dapat kunjung-mengunjung bermaaf-maafan, dan kepada yang pulang ke kampung tu, semoga hati-hati di jalan raya. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin.